Okay, final check. Day 1 kita menghala ke Thailand. Ni barang-barang masak semua, gas, lampu tadi. Ni makanan semua senang ambil kat sini je. Stove kat bawah ni. Dah ready. Barang-barang baju semua kat bawah. Kemas, charger semua dah settle. Barang seat camping, baju semua kat bawah ni. Okay, InsyaAllah semoga tak ada apa yang tertinggal. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Kita dekat Kantong Immigration. Kalau siapa datang ke Patani, ni boleh datang kat Green Market. Macam-macam makanan ada. Dia tutup pukul 10 malam. Saya daripada Rawang tadi dah drive 500 ikut Betong. Ni malam ni kita makan kat sini. Malam ni tak decide lagi nak tidur kat mana. Nanti kita awak tunggu je lah kat mana kita stay, kat mana-mana nanti. Okay? Bawa family. Ni kalau bawa family, tadi kita beli dekat belah sini kan. Gerai-gerai dia jadi selesa lah. Nak beranak nak lepak makan kat sini, selesa. Memang recommend sangat datang dekat Green Market Patani ni. Di sini kalau datang Patani bolehlah lepak malam-malam dengan anak-anak semua. Okay, sekarang dah pukul, hari ni 28 bulan 12. Hari ni 28 bulan 12. Sekarang kita berada di kita kat mana sekarang ibu? Kita kat Songkhla sekarang. Lepas pergi Patani. So ini hari pertama mission to Pheu Thak Berk. Kita nak rehat sebentar. Daripada rumah kita orang, daripada Selangor dah sampai sini, mileage dah clock dalam 500 lebih kilometer. So kita ada balance dalam 1003 lagi. So insyaAllah besok kita cuba pulun lagi. Tengok hari keberapa kita sampai ke Pheu Thak Berk. So untuk malam ni kita check in dekat sini je. Kita tidur dalam ni. Anak-anak semua dah tidur dah dalam ni. Okay, nanti follow. Alright, bye bye. Assalamualaikum.